Hello guys, selamat petang guys. Bertemu kembali kita channel Anak Madi. Jom kita hari ni kita pergi jalan-jalan kat Giant Seri Kembangan. Jom nah, kita gerak. Kita tengok apa benda kat dalam tu, okey? Jom. Apa yang kau gosok hidung? Ha? Jom kita gerak sana. Okey, kita masuk dah kat Giant. Jom kita bawa 4 orang ni jalan. Sini ada kedai kasut. Oh, ni Maxu. Ada Maxu lah sini. Baju dia jual, ada baju dia jual sini. Ni apa ni? Kopi. Okey, kita pergi depan lagi. Oh, ni banyak baju. Okey, sini pun ada kedai Uncle Jack. Kedai makan Uncle Jack. Jom kita naik atas tu. Anak-anak dah naik atas dah. Ni tengok tangan. Ni ada kedai telefon. Tak ada apa. Kau ada pakai apa tu? Cat kuku. Jom kita masuk dalam. Lama tak datang sini. Okey, kita masuk dalam. Anak nak buat troli ke? Apa benda ni? Nana dah ambil troli dah. Kita masuk dalam pasar raya Giant. Maggi. Kita tengok ni ada TV. Yang ni Giant ni area Seri Kembangan. Ni kedai apa tu? Bukan kedai, dia punya tempat untuk dapur punya. Dapur gas. Ada 50 lebih, 70 lebih. Kita nak tengok geng ni. Dia beli apa? Nana dah bawa troli. Tu oli. Dia dah tengah cari oli. Nah, kau nak beli apa nak? Kau nak beli apa? Kau tolak troli je? Aku bawa aku. Yang ni offer. Apa benda dia offer? Ini ada telur lah, telur ayam. Kau nak masak ni ke? Telur ayam? Ni mainan lah. Yang ni dia punya tu promosi. Promosi anak patung. Besarnya anak patung ni. Baru RM69.90. Kau nak ke ni? Anak patung? Nak. Pegang, tengok ada besar ini ke? Cuba kau pegang. Tengok. Besar ini lah. Ni anak patung ni. Pak, 110. Mahal lah kiram tu. Ada. Tu yang kecil lah. Mana? Sama juga RM100.90. Ni bola takraw. Takraw. Ish. Kau tak kira? Ya, jangan dah jatuh dah bawah. Jom. Oi, jatuh. Jatuh. Bola dah jatuh. Aku nak beli untuk oli lah ni. Ni besar nak patung. Cuba ni kepelok. Murah pula bantal ni. RM15. Besar. Tengok. Besar badan ini ke? Tengok. Boleh ke tidur meleleh helio ni? Tengok harga dia. Sekejap ni. Mahalnya. Mana dah mahal? Kau kan ada duit RM10 tadi. Yang ni Toto ya. RM59.99.
Oh, meja. Dia ada promosi ni tu. Tu kerusi tu. Oh, ni yang tahan ni. Kerusi ni. Oh, tengok makcik. Hai. Hai, nanti kau kena marah. Hai. Ha. Apa Nana? Ha, tengok Nana. Mak nak beli tong. Untuk apa tu, Mak? Untuk hamster ke? Ha, kita beli ni bekas ni. Bekas untuk hamster. Harga dia berapa? RM14.99. 15, 30. Ha. Apa? Ha. Nak order makcik? Tadi duit. Ha? Tadi duit. Pakailah duit kau tadi. Habis duit. Hmm. Mahal. 17. Kau bukan nak pakai tu. Kau pakai yang lama. Kita nak pergi depan. Beli tu je kok. Oh, tengok bekas ni. Oh, tu ada beg. Beg balik kampung. Oh, Oli beli tisu lah. Oh, bukan. Ni, Oli beli tisu lah. Bukan. Lawak sana kok. Tempat tadi. Oh, ni dia nak clear stok ni. Oh, ni harga dia. Mana Nana teh? Oli, tolonglah tolak orang dengan mak. Nah, kau panjat situ. Nanti mak marah. Mami. Sama aja harga. Mami. Ya, ni pakai basuh baju. Ada. Ni kok 15 tu boleh kan? Ikut, ambillah satu. 5 kilo. Dulu murah lagi dulu. 12. Sekarang dia naik dah harga. Itulah. Ambil lah. Betul. Oh, Dia tak gigit ke hamster tu? mana dia kan tak boleh. Tak, kalau tutup tu mati dia. Kalau mau mas, Tanjat. bukan, kalau dia tutup tu nanti dia mati tak bernapas. Tak ya tutup. Ataupun tebuk lubang kat atas kok. Mak tutup. Macam Baka tengahnya apa namanya? Akuarium tempat NSK. Sekejap lagi dia tumbang dah hamster berjalan sendiri. Oh. Ada benda dia nak beli tu. Ha, kita nak pergi sana. Jom lah dah tu dia. Dah. Kita beli yang tu je kok. Sebab nak pergi tempat lain sekejap lagi. Cuci pinggan tengoklah mak. Sana. Mas, Din lang ni. ni okey ke? RM2 dua. Din. Tay. Din. Tanya. Tahu? Berapa gram? Ha, dia lah tu. Ambil lah satu. Dua lah. Ambil dua. Sebulan. Ni, pakai basuh pinggan. Mana yang murah? Ambil tu lah. Dah, kita Mami pegang. Bukan. Oli masih mencari lagi Oli. Dah, kita pindahlah sana. Ayam tak ada murah kok sini. Kalau tu sana lah kok beli ayam. Payahlah, jom. Kita beli ayam sana. Oh. Kena beli apa nak? Beli sana. Kemana? NSK. NSK je lagi. Ni nak beli ni tadi. Nanti sana beli, sini beli nanti. Oh, air tu. Oi. Kenapa ni
RM3 lebih. Nak ambil apa? Tu 39. Tapi kenapa kakak ada RM2? Saya beli kat sini. Nak kau beli apa nak? Ni, carbonara cendawan. Ya, Kau makan ke benda tu? spaghetti. Spaghetti. Kita pusing-pusing dulu. Dia besar, luas dia punya tu. Luasan sampai hujung sana-sana bahagian basah dia punya. Dia tulis dah ni. Oh, mereka dah pergi depan dah. Kita bayar dulu kok. Ni air dia. Kita nak pergi tempat lain je ni. Air tak nak ni. RM2.79. Tak nak? Kita pun beli sana kok. Ini minuman orang kaya. Ha? Kau nak ke? Sanalah kita beli nanti. Ha? Nanti dia cakap nak beli bekas hamster. Yalah guys, kita bayar dulu. Ayam, untuk ayam boleh lah kok. Ini. Mami, itu. Oh. Oli dah tak sabar dah bayar. Sudah mana jalan keluar ni? Sana kok. Mana jalan keluar kita ni? Tak muat lah. Jom mak tengah bayar dulu. Kita nak pergi tempat lain. Oi, beras apa tu? Beras sumbangan kok. Sumbangan anda. Orang sumbang ni letak beras itu. Hai? Sana tidur. Apa tu? Janganlah tunggu mak. Tunggu mak dulu. Kita santai dulu kawan. Kawan bawa sana kawan. Santai kan. Tunggu mak dengan Oli bayar. Apa ada duit? Mana? Berapa ringgit duit kau? Oh, banyaklah duit kau. Apa ada duit? Banyak. Berapa ringgit? Sekejap, Banyak. tengok Oli dengan mak. Apa ada duit? Dah siap bayar dah. RM8. Mana duit kau? Tengok. RM8.80. Oh, banyak duit dia. Tak. Dispute. Jomlah. Ini sumbangan asas ramah pun ada. Boleh apa tu? Boleh beli barang ramah sini. Okeylah guys, kita beli bekas sajalah dia punya tu. Oh. Tengok pandai berlakon dah ni. Ini. Kau joget dulu ni. Tu ada ais krim lah sana. Yang ni tukang tolak. Oh, apa ni? Matcha. Mahal kau boleh? Ni ada matcha. Cold block. Oh, dia ada DIY. Malah nak masuk DIY. Kedai gunting, barber. Oh, kedai telefon. Okeylah guys, kita beli bekas untuk hamster je lah. Yang ni kedai apa tu, cashing telefon. Sana jalan. Ha? Cashing telefon. Oh, kita turun sana. Ni tempat berehat. Rehat dulu kena. Nak urut ke? Okay, jom kita turun. Turun bawah. Okay guys, kita dah turun bawah. Kita nak keluar je. Kita datang sekejap je tadi. Nak beli bekas hamster ni. Ada anjung selera sana. Dan makan dia. Tempat makan. Ini ada apa tu? Kuih, biskut. Baju pun ada jual sini. RM2.90. Tiga orang dia nak keluar dah. Oh, tempat mainan
Ha. Kau buat apa nak? Joget dulu. Apa tu? Kasut roda. Ini ada kasut roda, hot item. Tapi bukan macam Nana punya. Nana punya ada 4. Berapa harga tu? Tak ada harga kan? Jomlah kita kalau tak ada harga. Ni basikal RM79 ni. Banyak basikal sini. Ni yang tempat tadi yang ada Maxu tu. Kita masuk tadi, ini kita keluar balik. Gara-gara nak beli bekas je. Lepas sikit lah kereta kita. Ada kereta. Kita pakai jalan belakang kok. Ha. Boleh muat ke tu? Ha. Mana kereta kita Nana? Tak tahu hilang. Oh ni, kat Giant. Pasar Raya Giant. Oh, Nana dengan Nini jalan dulu. Oh, dah jumpa dah. Saya tak lepas ni, troli tu masuk. Nana tolak. Sekejap. Kita buka pin. Nana buka. Buka belakang tu. Hantar baliklah troli tu. Oh. Dah, terbuka ke bonet? Tolong. Ha? Takut. Tak apa, biar naik atas. Takut. Lepas je. No. Tu kita bawa baldi. Bawa baldi tempat letak lauk lagi. Janganlah nanti kepala kena nanti. Lain nanti kau menangis jagi. Tolonglah. Biar dia. Nanti tu. Taklah, mana ada. Oh, tengok. Makcik tu simpan bekas. Bekas hamster dia. Hamster 2 ekor kat rumah. 2 bekas. Oh, ni yang Giant, Pasar Raya Giant. Oh, rajinnya Nana. Baru beli sikit. Ha, tengok makcik tu. Kita tunggulah dia, mak nak hantar troli. Tak golek tu nanti. Kita tunggu mak sekejap. Ya, aku bawa. Bagi oli lah. Aku bawa. Ha. Dah tutup. Tak apa-apa. Ha, kita masuk. Okey guys, sekian saja saya punya video yang untuk pergi Giant hari ni. Sebab kita datang Giant ni bukan apa, nak beli bekas untuk hamster. Ada 2 bekas sebab dia murah, RM14 lebih tu. Mak ambil tadi 2 bekas tu dalam nak dekat 30 juga lah. Okay, jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.